Hai, saya Aki, wartawan cilik channel TV Stars, saluran informasi anda. Hari ini anda bersama saya dalam rancangan podcast Ramadan. Bersama saya dengan Ustaz Zahrul Lai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, macam mana nak dapat malam Lailatul Qadar? Okey, baik. Untuk berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Taharru Lailatul Qadar, carilah kamu malam Lailatul Qadar fil awakhir ashri fi Ramadan, pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan." Dan hadis Nabi yang lain Nabi sebut cari pada malam ganjil dalam bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Jadi dekat sini Nabi dah bantu kepada kita untuk memudahkan kita fokus pada amalan yang kita dapat buat dan kerjakan pada malam tersebut, insya-Allah akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Antaranya kita beribadat pada malam ganjil bulan Ramadan. Antaranya malam 21 ataupun malam 23 dan malam 25 dan malam 27, 29. 5 malam ni kita kena fokus. Supaya kita tidak terlepas dapat ganjaran malam Lailatul Qadar. Dan antara nasihat guru kami, antara Syekh Yusri Rusdi, dia mengajar kepada kami bahawasanya dijamin seseorang tu dapat malam Lailatul Qadar apabila dia dapat menghidupkan malam dengan sembahyang isyak berjemaah dan sembahyang subuh berjemaah. Maka jamin bagi dia, siapa yang dapat lakukan hal tersebut berjemaah di masjid ataupun di rumah pada tiap malam bulan Ramadan, 30 Ramadan, sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah, maka dijamin bagi dia dapat malam yang terkenal. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah bersabda, orang yang sembahyang berjemaah ni dia menghidupkan sebahagian malam, dan orang yang bersembahyang subuh berjemaah dia ibarat menghidupkan sepenuh malam. Dan kita sekarang ni menambah lagi solat witir di bulan solat tarawih dan witir di pada malam Ramadan. Maka insya-Allah kalau amalan ni diteruskan bagi orang yang mengimarahkan masjid, dia akan mendapat malam Lailatul Qadar insya-Allah. Kalian tahu Ustaz, macam mana nak jadi orang anak soleh waktu bulan Ramadan ni? Baik. Kaitan dengan nak menghidupkan bulan Ramadan, terutama sekali bagi kita budak-budak kan, macam kamu nak jadi anak yang soleh, khususnya pada bulan Ramadan, antaranya kita boleh beramal di bulan Ramadan yang diwajibkan pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kita berpuasa, maka kita puasa. Itu sudah melayakkan kita menjadi anak yang soleh dan hamba yang bertakwa. Kemudian bila kita katakan anak yang soleh ni apa dia akan mendengar segala nasihat dan apa yang diperintahkan oleh ibu bapa mereka berkaitan perkara yang baik. Jadi orang yang mendengar, budak-budak yang mendengar nasihat ibu ayah, maka dia digelar anak yang soleh. Nak menjadi hamba yang bertakwa dan hamba yang taat kepada Allah, mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Jaga dua perkara ni insya-Allah. Dan akhir sekali saya nak pesan kepada anak-anak hari ini, jaga lisan kita daripada bercakap. Kerana hari ini kan kita fahamkan pelajar, murid dan hari ini kan dia akan mudah terima semua apa yang dapat daripada telefon gadget kita kan. Jadi kita perlu taktis. Nabi kata berkatalah baik, fa'in lam yakun khairan aw yasmut. Cakap baik, kalau tidak ada perkataan yang baik, diam. Jadi itulah nasihat Ustaz. Jadi hamba Allah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, jadi anak yang soleh dengan mendengar nasihat ibu bapa. Dan yang ketiga, bercakap baik ataupun diam. InsyaAllah menjadi anak yang soleh. Terima kasih Ustaz bersama saya. Sama-sama. Anta lirruhi dawa Ramadan. Sekian sudah podcast kita pada hari ini, dan jangan lupa tonton video channel TV Stars. Bye. Assalamualaikum.